Iya. Assalamualaikum guys. Selamat datang di channel Alip Kirito. Hari ini kita akan membuat review Ultraman 3 Ultra Replica. Ultraman 3 25 anniversary. Ya. Ini dia Ultra Replica Sparkland Ultraman 3 25 anniversary version. Okey, apabila kita buka dia. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dia. Ini dia. Ultraman 3. Kalau anda nak buka, sudah. Anda boleh buka dekat sini. Sparkland Ultraman 3 25 anniversary menggunakan bateri. Mari kita start. Untuk start dia, anda boleh tekan button dekat sini. Ultraman 3 Sparkland 25 anniversary ada 3 mod. Mod pertama, mod biasa yang ada kat TV. Yang kedua, mod movie, mod B, mod C. Yang ni ada mod movie, mod C punya. Dan mod B, Ultraman 3 Part 3. Kita akan start dengan Ultraman 3 dulu. Mod A. Buka dulu. Ultra Replica Ultraman 3 25 anniversary ada lagu. Ada mode vibrate untuk sensor dia. Anda kena tekan dekat sini. Selain itu, dia boleh bertukar. Ini adalah Sky Type. Untuk serang menggunakan serangan, anda boleh tekan sini. Okey, untuk membuat serangan pemusnah dah, tekan lagi sekali, tekan lama sikit dalam 3 saat. Okey, kita akan menggunakan power type. Power type anda boleh menggunakan tekan tengah ni. Itu adalah power type. Jom mari kita serang. Okey, dia 5 dah. Final attack. Mari kita menggunakan multi type. Tekan lagi sekali. Okey, kita menggunakan kuasa multi type. Dan serangan dia pun semua sama. Anda perlu tekan belah kiri. Selain tu, dia boleh menggunakan. Ya, kita tukar jadi manusia dulu. Okey, selain tu, Sparkland Ultraman 3, dia mempunyai glitter 3. Tapi yang dalam versi TV lah, versi episode bukan movie. Final scene. Dia tekan ini lama, bagi muncul yang ni. Jom kita tekan lagi sekali. Tekan tengah. Oh. Hikari no Chikara Ultraman 3. Serangan ni ambil sama je. Anda perlu tekan tepi ni, belah kiri. Untuk serangan final dia, ataupun serangan special dia, pun boleh tekan tepi ni juga. Tekan lama.
Yang kedua. Yang ketiga. Ya. Ini final dia. Okay, masa untuk tukar jadi manusia. Untuk tekan manusia, tekan lama-lama sini. Biar hilang. Dan baru lagi anda tengok episod Ultraman 3 yang final punya. Dan dia bagi kat Arina. Sparkling dia menjadi batu dah hilang. Yang tu untuk buat efek tu anda perlu tekan kiri ya.